Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Anak tikus di bawah kereta, mati seekor di atas peti. Satu kisah akan saya cerita. Marilah sama-sama untuk dihayati. Sebelum lidah meneruskan bicara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurjannah binti Abdul Rahman. Umur saya 12 tahun dan mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Kelaburan. Kod sekolah saya ialah DWA 6350. Pada masa lapang, saya menghabiskan masa berdamping dengan buku. Guru merupakan cita-cita saya sejak dari kecil. Di sekolah, saya digelar sebagai ulat buku kerana di mana saya berada, buku sentiasa menjadi peneman saya. Buku yang berada di tangan saya ini merupakan salah satu novel yang pernah saya baca. Mencari Kasih. Itulah bunyi tajuk novel yang akan saya kongsikan kisah dengan rakan-rakan pada hari ini. Novel ini digarap dengan begitu indah ceritanya oleh pengarang untuk menarik pembaca menghayati jalan ceritanya. Bahasa yang digunakan oleh pengarang juga mudah untuk difahami oleh pembaca. Novel ini setebal 124 muka surat dan dikarang oleh Karisma S. Arsyad. Ia diterbitkan pada tahun 2007 oleh Vital Star Sedian Berhad. Mesej utama yang ingin disampaikan oleh pengarang menerusi novel ini ialah sifat keprihatinan terhadap orang lain yang tidak bernasib baik. Ia digambarkan melalui watak seorang remaja yang bernama Razi. Sejak kecil lagi, Razi sudah dibawa oleh ibu bapanya ke rumah anak yatim untuk menyelami kehidupan anak-anak yang kehilangan ibu bapa. Apabila meningkat remaja, nilai murni yang tersemat di jiwanya itu mendorongnya untuk membantu dua orang sahabatnya merungkai masalah yang dihadapi di rumah anak yatim. Jalinan persahabatan antara Razi, Lam dan Rama merupakan titik permulaan dalam membantu rakan-rakannya. Dalam novel ini juga, pengarang turut menyelitkan tentang keikhlasan, ketabahan dan kesabaran dalam persahabatan. Pada mulanya, salam persahabatan yang dihulurkan oleh Razi telah disalahartikan oleh Lam dan Rama. Mereka melemparkan pelbagai tuduhan sehingga menguji kesabaran Razi. Tetapi, sifat tidak mudah putus asa yang sentiasa dipegang oleh Razi ternyata membuahkan hasil. Akhirnya, Razi, Lam dan Rama menjadi sahabat baik. Dalam menjalin persahabatan antara mereka, banyak peristiwa yang terjadi. Walaupun mereka bertiga berkawan baik, tetapi banyak rahsia yang disembunyikan oleh Lam dan juga Rama. Terutamanya, kisah hidup mereka di rumah anak yatim. Di rumah anak yatim, Lam dan Rama dijaga oleh Encik Jeffrey, seorang yang sangat tegas. Didikan yang diterima di rumah anak yatim di bawah seliaan Encik Jeffrey ada yang tidak disenangi oleh Lam dan Rama. Tetapi mereka pendamkan dan sembunyikan dari pengetahuan Razi. Pada suatu hari, satu peristiwa telah berlaku antara Lam dan Encik Jeffrey. Disebabkan sudah lama tidak berpuas hati dengan Encik Jeffrey, akhirnya Lam memutuskan untuk melarikan diri dari rumah anak yatim. Ini menimbulkan kerisauan Razi dan Rama. Namun, pujukan daripada Encik Jeffrey yang menemuinya sedang bermain video bersama remaja nakal membuatkan dia kembali semula. Fikiran Razi sentiasa rungsing dan bimbang. Tidak mustahil peristiwa itu mungkin akan berulang lagi. Ternyata anggapannya benar. Sekali lagi, Lam telah melarikan diri. Kali ini bersama dengan Rama. Kehilangan mereka telah dicari oleh Encik Jeffrey dan Razi. Pencarian yang dilakukan oleh Razi di sebuah pantai yang pernah mereka kunjungi ternyata membuahkan hasil. Di situ, Razi bukan sahaja menemui Lam dan Rama, tetapi juga Encik Jeffrey. Di sana berlaku konflik di mana
sikap sebenar Encik Jeffrey telah terbongkar. Encik Jeffrey yang selama ini disangka baik oleh Razi ternyata seorang yang pemarah, pendera serta tidak amanah. Sebagai penyudah cerita, akhirnya Encik Jeffrey telah ditangkap. Selepas membaca novel ini, saya berasa amat tersentuh dengan kisah yang dipaparkan. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah ini. Antaranya, kita perlu prihatin dan menyayangi insan-insan yang kehilangan ibu bapa. Dalam menjalin persahabatan, kita perlu ikhlas dan jujur. Kejujuran itu perlu dihargai tanpa diragui. Sekian, terima kasih.